Ingat korang dia selalu kena racun. Aku pun kena racun kali ni tau. Sebab itu hari, minggu lepas, orang datang ke tempat aku ni. Dekat V-Farm lah, dekat V-Farm Village. Orang datang, kemah-kemah, piknik-piknik apa semua sekali. So aku tengok ada satu keluarga tu. Dia bawa beg macam ni. Aku ingatkan dia bawa apa benda tau. So bila dia buka macam ni, okay? Bila dia buka macam ni, kan? Oh! Kerusi lipat rupanya. So jadinya, aku pun dah terracun. So yang ni aku nak tunjukkan dengan korang. Ini adalah kerusi lipat portable. Simple je. Seorang-seorang boleh buat. Buka macam ni. Buka macam ni. Ni lock dia ni naikkan ke atas. Supaya apa? Supaya dia tak terbuka. Naik ke atas dah. Buka macam ni. Yang ni lipat macam ni. Nampak tak? Yang ni lipatkan macam ni. Lipatkan macam ni. Dah settle. Nampak? Dah lipat macam tu. So yang ni korang terbalikkan je lah. Terbalikkan ni. Benda ni tak berat pun. Ringan saja. Korang boleh buka sendiri. Kalau nak 2 orang lagi senang kerja lah kan. Buka macam ni. Letak macam ni. Nampak? Simple tak? Sangat-sangat simple. Betul tak? So yang ni korang boleh perbagaikan dia lah. Nanti saya cuba lipatkan, korang tengok saya perbagaikan lagi dia punya function dia semua sekali. So yang ini, jujur aku cakap dengan korang, aku dah terracun dengan orang tu. So aku pun dah terbeli. Sekarang ni time untuk aku meracun korang pula. So jadinya kalau korang nak meja ni, korang pergi tengok kat dalam beg kuning. Aku letakkan meja piknik ni dekat dalam beg kuning. So kalau korang nak pergi piknik, cuti-cuti, kan, pergi tepi pantai habis semua sekali korang nak. Berat aku ni 90 kilo. Aku boleh duduk sini. Along, masuk sini sekejap Along. Along ni berat dia 100 kilo. Kenapa dia lebih berat? Sebab dia makan batu banyak. Jadinya nampak. Along duduk sana, saya duduk sini, masih lagi stable. Masih lagi cantik. Masih lagi strong lah. Yang ini saya pilih warna wood kan. Kalau korang nak warna lain, korang boleh warna lain. Okey, sekejap. Kita nak try. Okey. Lipatkan kursi ni. Kita nak buat style macam Japanese style. Macam mana tu? Okey, macam ni. Kita letakkan macam ni. Okey, kita lipatkan kat sini. Okey. Lipatkan zoom. Okey, lipat macam ni. Style kan? Nampak tak? Style lah. Style lah. Itulah saya masukkan. Korang boleh jadikan dia pelbagai meja ni kan. Marvelous. Yang ni aku letakkan kat dalam beg kuning. Siapa-siapa nak meja ni, korang pergi dekat dalam beg kuning. Confirm korang tak akan menyesal dengan meja yang aku recommendkan ni. Okay, pergi dekat dalam beg kuning. Assalamualaikum.